Adakah gaji bersih anda sekarang makin hari makin sedikit? Ramai penjawat awam rasa tersempit dengan hutang peribadi yang banyak. Komitmen bulanan tinggi membuatkan hidup anda makin sesak. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Pembiayaan rumah LPPSA memang berkadar tetap, tapi ia tidak benarkan anda buat pembiayaan semula dan mendapatkan tunai. Oleh itu, ramai yang buat pembiayaan semula ke bank komersial. Ini membolehkan mereka mengambil cash out atau tunai tambahan. Selalunya mereka menggunakan cash tersebut untuk menutup segala hutang yang faedah tinggi, terutama pinjaman peribadi. Saya Melissa, kepakaran saya adalah bantu cari plan refinance berbaloi supaya anda dapat penjimatan untuk meringankan beban. Contoh, jika nilai rumah RM400,000 dan baki LPPSA anda cuma RM200,000 sahaja. Refinance ke bank, margin 90%. So, anda dapat RM360,000. Lepas tutup baki hutang LPPSA, anda dapat tunai RM160,000. Anda boleh gunakan duit tersebut untuk selesaikan hutang kad kredit atau peribadi. Walaupun ansuran rumah mungkin naik, tapi jumlah komitmen bulanan berkurang. Payslip anda akan kembali bersih dan anda boleh mula menyimpan. Jangan biar aset anda beku. Gunalah ia untuk kebebasan kewangan. Follow Melissa for more tips.